Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal, pakar tipu daya, akan muncul di akhir zaman, iaitu Master of Deception, pakar tipu daya. Tipu daya itu muncul dalam pelbagai bentuk: ujian, fitnah, penipuan, penyelewengan, manipulasi, brainwash, indoctrin. Dia menipu fakta, menipu sejarah dan menyembunyikan kebenaran. Inilah Dajjal. Dan banyak benda dilenyapkan, diubah untuk menipu umat manusia, terutama umat Islam di seluruh dunia. Kita di tanah Melayu ini tidak terlepas daripada fitnah Dajjal. Namun ramai yang sangka Dajjal ni belum keluar. Fitnahnya hanya muncul bila dia keluar. Ramai yang tak sedar sebenarnya kita ni adalah manusia dan umat di akhir zaman. Dan Dajjal ni dah beribu tahun ada. Ya'juj Ma'juj semua dah ada dah keluar. Dan Dajjal ni pun dah ada dan dia dah lama menyebarkan fitnah-fitnah dia. Cuma dia belum keluar secara public. Sebab badan dia ni masih penuh dengan gaya-gari, rantai apa semua yang hanya pada masa tertentu nanti Allah baru leraikan benda ni. Sekarang ni kalau dia keluar berrantai, bergari-gari apa semua, orang tahulah ini Dajjal kan. Itu saja, tapi dia dah lama ada. Dia dibela, dia dilayan, diternak oleh geng-geng penyembah Dajjal, penyembah jin di istana-istana Britain, di Europe, Freemason, Templar dan sebagainya. Dan fitnahnya telah berlaku lama dah. Dari segi sistem, dari segi amalan kehidupan, riba, cukai dan sebagainya. Ramai tidak sedar dan ramai yang tertipu dan tidak mengkaji. Dan ramai tak tahu Dajjal ni dah lama wujud, fitnahnya lama dah tersebar. So siri ini, Al-Haq, The Hidden Truth, membongkar kisah, fakta dan hakikat tentang Dajjal, fitnahnya dan kaitannya dengan bumi tanah Melayu yang kita cintai ini. Kita bermula dengan Dajjal ni berada dekat mana? Siapa Dajjal? InsyaAllah. Okey, ada sebuah hadis yang mengatakan Dajjal ini, hadis ini berkenaan dengan seorang sahabat Nabi, iaitu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini, dia adalah sahabat Nabi dan juga sebelum dia masuk Islam, dia adalah mubalik Kristian. Dia priest, dia macam padri lah, macam pendakwah, mubalik Kristian. So di tanah Arab, Kristian ni dah ada 2,000-3,000 tahun sebelum Nabi keluar. Daripada zaman Nabi Isa, Jesus apa semua ni, dia dah tersebar dah. Dan Roman Catholic telah mengambil alih, yang ada kena-mengena dengan British juga. Roman Britannica telah mengambil alih agama, mencipta agama baru Kristian, iaitu Kristian Catholic, dan membawanya ke Spanyol, ke seluruh Eropah, ke Itali dan sebagainya. Dia bukan agama yang sebenar-benar dibawa oleh Nabi Isa. Dia dah jadi Kristian Catholic kan. So inilah dia. Zaman Arab ni, Tamim Ad-Dari ni adalah mubalik Kristian. So mubalik Kristian ni, dia orang ni selalu pergi ke Spanyol. Kalau tengok peta, daripada tanah Arab, dia boleh lalu Mediterranean Sea, lalu terus sampai ke Spain. Zaman Nabi ni ialah zaman Spanish Renaissance, iaitu kebangkitan Islam di Spanyol. La fe es el fundamento de nuestra vida. Verdad, pero debemos vivirla con amor. Masa ni Islam dekat Spanyol pun tak kuat lagi. Sebelum lagi Andalusia. So dia masa ni Spain tengah naik dengan Kristian, Katolik apa semua, Vatican tengah kontrol. So mubalik pendakwah ni dia akan pergi kat sana, berkumpul. Dia macam tabligh punya istimak lah dekat Bangladesh, kat India. Dia pergi ramai-ramai. Dia macam istimak tabligh. Kucing saya datang ni. Sekejap, Abah tengah buat video ni. So dia ni berlayar dengan 30 orang pengikut dia Kristian daripada tanah Arab. Ramai yang cakap, oh dekat Pulau Dajjal ni, dekat Yaman lah, dekat Pakistan lah, dekat Iran lah,
Mai saya tunjukkan secara logik dan secara fakta. Cuba tengok peta Arab ni. Peta Arab ni kita selalu tengok bawah. Cuba tengok atas. Lalu dekat Mediterranean Sea, kapal lalu dekat Greece apa semua, lalu dekat Itali, lalu sampai ke Spain, ke Sepanyol, nak pergi ke Sepanyol. Tapi ketika nak pergi ke Sepanyol tu dilanda ribut. So 30 hari dia dilanda ribut dan kemudian dia tersesat. Tamim Adari tersesat, naik. Kalau you tengok dia naik ke atas, sampailah dekat France apa semua, dan mereka terdampar di sebuah pulau yang berkabus. Berkabus, ya. Itu hint dalam hadis ni, pulau yang berkabus. Iaitu sebenarnya pada saya, bila saya kaji betul-betul, ialah pulau yang disebut berkabus itu adalah Britain. Okay, Britain. Britain inilah tempat yang berkabus. Kalau siapa yang pernah belajar, yang pernah ada kat Britain, Scotland, Ireland, Wales, dia adalah selalu berkabus. Dan mereka terdampar di satu tempat yang bernama Salisbury. Dalam hadis tak sebut, tapi ini kajian saya sendiri. Saya rasa mereka tersebut kawasan area Salisbury, Wiltshire ni, laut dia penuh batu-batu dan dia benteng. Dia adalah benteng batu yang laut yang besar, yang tinggi. So di sinilah kapal Tamim Adari terempas dan terdampar, dan mereka 30 keluar daripada kapal dan berjalan. Mereka berjalan, mereka berjumpa satu makhluk. Makhluk ini berbulu depan belakang. Kalau orang kena rasuk pun akan nampak benda macam ni kalau tanya. Dia macam mawas. Which is actually jin. Yang dinamakan jasasa. Jin ni adalah spy. Inilah spy lah. Espionage. Dia orang ni adalah spy kepada Dajjal. Jin ni adalah sahabat Dajjal yang membantu Dajjal. Dan jin-jin ni adalah spy. Mereka ni berbentuk seperti Yeti, seperti Bigfoot, seperti Sasquatch. Berbentuk seperti style macam tu. Dan jasasah ni ajak Tamim Adari ni, ikut aku, ada orang nak jumpa kau. So Tamim dengan 30 orang ni naik, ikut jasasah, naik tebing ni. Dan mereka sampai ke sebuah biara ataupun kuil lama. The temple is near. Come. We follow you, Great One. He's in here. The one who wants to meet you. So, biara atau kuil lama ni, pada aku, kalau kau tengok dekat Salisbury ni, di atas dia, lebih kurang about a few kilometers, adalah Stonehenge. Stonehenge. Salisbury. Iaitu kuil lama. Penyembah-penyembah setan, penyembah jin daripada golongan Wiccan ataupun Druids yang dah memang ada dekat pulau ni. Zaman ni dah ada Viking, ada Scandinavian, ada Druids apa semua. Duduk dekat pulau ni, British ni, Scotland apa semua ni. Dia orang ni menyembah jin dan membuat black magic apa semua. So dalam kuil ini, Dajjal digari dan diikat. Mereka masuk, ada seorang pemuda yang besar, dirantai, digari, dan seperti mana yang anda dah tahu, terjadi dialog antara Dajjal dengan Tamim Adari. He's in here. The one who wants to meet you. This is the man who wants to see you. Hi, I'm the Messiah Ad-Dajjal. Dajjal tanya, ladang kurma Baisan ada kurma lagi tak? Air mata Zulgar ada lagi tak air? Tasik Tiberias Galilei ada lagi tak air? Ada tak Nabi daripada bangsa Arab? So benda-benda ni dia tanya. Dan Tamim Adari jawab, ada, masih ada lagi. So last kali dia bagi tahu, kalau semua ni dah tak ada, aku akan keluar. Lu siapa, babe? Aku Dajjal. This is the man who wants to see you. Hi, I'm the Messiah Ad-Dajjal. So dia bagi tahu dialah Dajjal yang bergari ni.
Aku adalah Dajjal. So now, secara apa yang saya kaji, inilah dia perjalanan Tamim Ad-Dari. Pulau yang berkabus itu adalah Britain. Dan di Stonehenge itulah yang sekarang kita tengok. Stonehenge adalah sebenarnya serpihan. Yang sebenarnya, ni dia gambar yang sebenarnya, yang di mana Stonehenge itu sebenarnya lengkap macam piramid. Dia sebenarnya sebuah kuil. Tapi kemudian apabila Dajjal dikeluarkan daripada sana, apabila dijumpai oleh bangsawan dan elit dan keluarga diraja British, The Antichrist Dajjal is in Stonehenge, Your Majesty. Bring him here. We are here to release you, Master Dajjal. Dajjal telah dikeluarkan, dia pecahkan batu-batu tu, dia keluarkan, tapi gari-gari ini masih ada. Dia keluarkan, dia bawa ke istana Buckingham. Dajjal has arrived! Welcome, Master Dajjal. We will take care of you. Dibawa ke istana Buckingham. Jadi, di sinilah bermulanya segala-gala benda, agenda yang berlaku di dalam dunia. So, rumusan daripada hadis Tamim Ad-Dari tadi, pulau berkabus itu di dalam hadis ialah Britain. Tempat dia ialah Salisbury. Dan kuil yang dia jumpa tu ialah Stonehenge. Bukan Stonehenge yang sekarang, Stonehenge yang 1500 tahun dulu yang masih ada atap, masih ada apa semua. Jasasah itu adalah sejenis jin yang berupa seperti Sasquatch, Yeti ataupun Bigfoot. Dan pemuda yang berantai itu adalah Dajjal. Maka pulau Dajjal ialah kepulauan Britain. Anda boleh menerima atau menolak teori atau kajian saya ni. Free choice, free will, ia cuma satu alternatif dan perspektif yang lain daripada apa yang kita baca dan tahu selama ni. You nak panggil teori konspirasi ke, nak panggil apa tu, suka hati awak lah. Tapi cuba follow saya sampai ke episod 100 baru awak faham kenapa benda-benda ni saya cerita.